Okay, Assalamualaikum. Hari ini saya akan tunjukkan cara-cara untuk turunkan harga untuk washer. Okay, untuk washer lebih kurang macam gaya sahaja. Tekan hot dengan cold ni serentak. Kemudian tekan warm sebanyak 3 kali. Okay, kemudian tekan start. Lepas tu tekan hot. Kemudian tekan warm. Kemudian tekan start. Okay, bila dah keluar macam ni, tekan start. Bila dah all, tekan start lagi. So sama juga. Cold ni untuk turunkan harga, warm ni untuk naikkan harga. So macam dalam ni, contoh dia nak turunkan RM1, RM5 jadi ke RM4. Tekan je cold sampai jadi RM4. Kemudian tekan start. Tekan sahaja start sampai jumpa all. Okay, kemudian tekan hot untuk back. Okay, kemudian kita test. So itu sahaja.